tu tuan semua, kalau kita nak selesaikan masalah kita semua, kita kena jaga sembahyang kita semua. Jaga sembahyang. Ulama dah bagi garis pandu dah. Rasulullah SAW cakap lah. Dia banyak dah bagi. Kita ambil ulama ni. Ulama dah bagi garis pandu pada kita tuan semua. Allah Taala dalam Quran beritahu wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan mana? Dengan sabar dan apa? Allah Taala ganding dengan solat, dengan sembahyang. Kita makin banyak masalah kita ditimpa, makin kurang sembahyang kita. Subuh tak sembahyang, nak sembahyang macam mana ustaz? Otak duduk jalan, duduk fikir. Jadi subuh tertinggal. Zuhur tertinggal, asar tertinggal, maghrib tertinggal, isyak tertinggal. Makin banyak kita tinggal sembahyang tu semua, makin jauh kita dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan semua, kalau kita nak bahagia, tuan semua, ibadat kita kena rajin. Kena rajin ibadat, insya-Allah kita akan bahagia. Kalau kita nak banyak benda daripada Allah, banyak kita nak minta Allah Ta'ala, sujud kita kena banyak. Biar lama sujud kita tu. Biar lama. Dan kalau kita ada masalah tuan semua, kita pertingkatkan sembahyang kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan Allah dengan banyak sabar dan juga banyak solat. Sembahyang banyak-banyak tuan semua. Insya-Allah tuan semua. 3 perkara ini tuan-tuan letak dalam hidup tuan semua. Insya-Allah tuan-tuan akan dapat bahagia insya-Allah.